Hari ini hari terakhir Ramadan. Malam ni dah tak ada tarawih. Esok dah nak raya. Tapi kenapa aku sedih? Kenapa Ramadan tahun ni sama je macam sebelum-sebelum ni? Macam tak ada makna pun untuk aku. Sepatutnya aku banyak solat, banyak baca Quran, tapi tak ada apa-apa pun perubahan. Sama je. Ramadan dah habis. Aku dah terlepas banyak peluang. Ruginya aku. Kenapa baru sekarang aku sedar? Kenapa baru sekarang aku menyesal? Kalau aku mati esok, aku dah tak ada peluang untuk jumpa Ramadan lagi. Ya Allah, ruginya aku. Kalau Nabi Muhammad lihat aku, apakah ada harapan untuk aku minta syafaat? Macam mana aku nak masuk syurga? Aku banyak dosa, ya Allah. Aku banyak dosa. Allah dah bagi Ramadan untuk aku kumpul banyak-banyak pahala, untuk aku hapuskan dosa-dosa. Tapi aku tak usaha sikit pun untuk ubah diri aku pada Ramadan kali ini. Ya Allah, aku malu dengan sikap aku, ya Allah. Aku malu dengan diri aku yang macam ini, ya Allah. Aku malu nak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa yang aku lakukan, ya Allah. Aku dah sia-siakan Ramadan tahun ini, ya Allah. Allah. Sesungguhnya hari raya adalah hari kemenangan, dan kemenangan hanyalah untuk Islam. Mudah-mudahan tarbiyah yang dikurniakan oleh Allah di sepanjang Ramadan ini menjadikan kita orang-orang pilihan yang akan meraih kemenangan itu dan menjayakannya di atas iman dan takwa yang telah kita bina bersama dalam menuju keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita menjadikan bulan Syawal yang kita sambut pada tahun ini merupakan bulan kemenangan untuk melahirkan kita menjadi generasi yang unggul. Generasi anak muda yang unggul bakal menentukan corak dan masa depan negara pada masa akan datang. Ana Salihuddin bin Haji Muhammad Nasir yang di-Petua PAS kawasan Gombak. Ana Syarhan Humaizi bin Abdul Halim, Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Gombak. Dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.